tu bini aku, kau tahu tak? Kau duduk dengan lelaki lain, bukan mahram kau, berdosa, kau tahu tak? Bapak kau tak ajar. Kenapa tak suka saya sangat? Lepaskan jelas saya! Lepaskan kau, ha? Apa ni? Ha? Berani kau nak tangan dengan aku Keluar sebelum aku bantu. Hello makcik. Macam mana ni? Semua orang cari saya ni. Hah? Makcik pun kena tipu? Go. Nak tangkap gambar cikgu jap? Ya, sure. Come. Okey. Sekejap 1, 2, 3. Okey, thank you cikgu. Ni tak nak join. Sini, come. Jom. Malu. Aman. Jom. Boleh? Sekejap, saya tangkap gambar korang je. 1, 2, 3. Okey, boleh dulu. Thank you cikgu. Alright, no problem. Oh, Yes, exactly. perempuan tu yang salah. Dia rampas my dad from my mom. Lepas tu biarkan kita. Kenapa Mula tak beritahu Abah yang dia ada lelaki lain? Abang nampak bodoh sangat sebab percaya orang yang curang dengan Abang. Why should I do lah? Belum marahkan Abang kan? Belum marahkan Abang sebab orang bodoh je. Right? Kalau ni tak dengar, aku akan terima kau dengan penuh rasa syukur. Sebab aku yakin aku akan bahagia dengan kau. You will. One day. Tapi maafkan aku tak boleh jadi milik kau sepenuhnya. Aku masih terikat. Aku faham. Tapi aku nak kau tahu yang aku sanggup tunggu. Tapi aku takut, Haris. Aku tak nak paksa kau tunggu. Aku nak kau bahagia. Ada seorang yang tak terikat, yang cintakan kau. Siapa? Dr. Marina. Tak payah mengarut nama lo. Haris, apa salahnya kau buka hati? Ini pilihan aku, Melu. Aku pilih siapa yang aku nak sayang. Aku pilih siapa yang aku nak cinta. Dalam hati aku tak ada orang lain. Bukan dia, hanya engkau. Dan kalau aku sakit sekalipun, itu pilihan aku sendiri. Ada orang nak tahu aku buat hari ini. Yang menanti, kita buka buku baru.